Hadis ni riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah rahmat, Allah redha kepada mereka berdua. Dia dan bapaknya, Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Mereka ini golongan Ansar daripada suku Khazraj. Semua orang dah tahu. Jabir ni panjang juga umurnya, sampai 73 lebih umur dia. Dia antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia sertai semua peperangan dengan Nabi, kecuali 2 peperangan dia tidak sertai, iaitu peperangan Badar dan Uhud. Sebab bapa dia tak bagi. Bapa dia suruh dia tunggu kakak-kakak dia, adik-beradik perempuan dia lah, adik-beradik perempuan dia. Itu cerita Jabir yang kahwin tu, yang dulu pernah kita cerita. Dia kahwin, bapa dia tinggal 9 adik-beradik dia. Dia kahwin dengan janda. Nabi tanya, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Saiban an Bikran an Saiba. Pasal tak kahwin anak dara? Tula'ibuhu wa tula'ibuka, tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tak kahwin dengan anak dara ni, kata dia. Anak dara itu kamu bermain dengannya, dia bermain dengan kamu. Kamu bagi dia ketawa, dia bagi kamu ketawa. Ni kalau yang ada nak kahwin anak dara lah. Tapi Jabir bagi tahu bahawa bapa dia tinggal kan saudara-saudara perempuan, dia tak mau bawa yang sebaya supaya dapat tengok adik-beradik dia. Nabi doa keberkatan tu dia. Tak apa, hari tu kita dah udah hadis tu. Bapa dia meninggal semasa peperangan Uhud. Dan dia orang yang pada hadis Jabir ada bab korek kubur semula. Kerana Jabir ni minta dikorek semula kubur bapa dia yang ditanam semasa perang Uhud tu. Sebab dia tak mau pak dia campur dengan orang lain, dia nak berasing. Jadi kalau waris minta supaya kubur saudara mara mereka untuk digali semula atas sebab musabab, dibolehkan. Ya, disebabkan hadis Jabir. Tapi tak apa. Hadis Jabir dia ni ada riwayat dia menyertai Ali dan peperangan Siffin. Tetapi kemudian dia balik duduk di Madinah, meriwayatkan, jadi guru di Masjid Nabi. Ramai orang ambil hadis daripada Jabir. Dia mufti Madinah pada zamannya, sahabi.